Tak sampai 2 minggu, sakit lutut dan saraf aku dah sampai tahap nak bergerak pun jadi beban. Dulu ingat sakit biasa je, tapi makin lama makin menjadi. Nak bangun dari duduk, kena tahan dulu, lutut rasa mencucuk sampai ke saraf. Jalan sikit pun rasa tarik-tarik. Nak solat, nak lipat kaki, semua jadi berat. Malam paling teruk, kaki rasa tegang, pusing sana-sini, cari posisi pun tak jumpa yang selesa. Masa tu baru aku sedar, kalau aku biarkan, memang makin teruk. Bukan sekadar sakit biasa, tapi sebab bahagian tu dah tegang dan peredaran tak lancar. Sebab tu kena bantu dari luar, longgarkan kawasan yang tegang dan bagi rasa lega dekat sendi. Bahan macam getah kuda memang dah lama orang guna untuk bantu kurangkan rasa lenguh dan sakit, digabung dengan sensasi panas sejuk yang bantu peredaran dekat kawasan tu. Aku mula sapu Prodex ni dekat lutut dan bahagian saraf. Tekstur dia cepat meresap, tak melekit. Sapu je terus rasa panas sejuk tu, kena dekat tempat sakit. Beberapa hari pakai konsisten, rasa mencucuk tu makin kurang. Nak bangun duduk dah, tak seteruk dulu. Pergerakan pun jadi lebih ringan. Memang tak hilang terus, tapi beza dia ketara berbanding sebelum ni. Sekarang sekurang-kurangnya aku tak rasa terseksa setiap kali nak bergerak. Boleh buat rutin harian tanpa fikir sakit setiap masa. Kalau kau tengah hadap benda sama, jangan tunggu sampai jadi lebih teruk. Pergi tengok dekat link, cuba sendiri baru kau faham.